duit gaji. Nombor 1 rumah, nombor 2 kereta, nombor 3 medical card, nombor 4, 5, 6, 7, 8. Baki RM50 untuk mak. Rugi dan salah. Kaedah hidup ni tuan-tuan ni, bila boleh duit gaji, nombor 1 ibu dan ayah. Berbaktilah dengan wang ringgit kepada ibu dan ayah kamu, sehinggalah kamu dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mesti buat, baru Allah tunjuk. Jangan sekali-kali jadikan prioriti untuk memberikan wang bulanan itu nombor 6, nombor 7 baru ibu dan ayah kita. Jangan sekali-kali. Nescaya Allah juga akan menjadikan kamu yang ke-6 dan yang ke-7 dalam permintaan seharian. Simple dah. Sesiapa yang menjadikan kepentingan dan juga keperluan ibu dan ayahnya yang pertama, Allah akan menjadikan dia yang pertama apabila dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, anak-anak soleh berbakti dengan mak dan ayah sampai kaya. Dan anak-anak yang tidak soleh tunggu sampai kaya baru nak berbakti kepada ibu dan ayah. Terbalik. Ubah tuan-tuan, ubah dan lihat bagaimana Allah mencurah-curahkan keberkatan dalam kehidupan kita.